Assalamualaikum. Hai semua. Nampak menarik sangat kan kek kayangan yang satu ni? Umi percaya ramai sangat para penggemar kek batik coklat indulgence yang satu ni. Masya Allah, makan satu potong pun tak puas. Lagi-lagi bila dapat sejuk-sejuk. Kek ni ada 3 layer. Jom kita persiapkan dahulu layer pertama, iaitu layer kek batik di bahagian dasar kek. Okey, bahan-bahan yang diperlukan 450 gram biskut Mary. Biskut ni Umi patah-patahkan kepada 4 bahagian. Kalau guna biskut Mary ni lebih berlemak rasa kek batik. Dah siap? Ketepikan. Kemudian Umi ada 200 gram unsalted pure butter. Umi gunakan butter Anchor. Lebih premium butter, lebih sedap rasa kek. Cairkan butter dahulu ya. Barulah masukkan bahan-bahan lain. Butter dah cair sepenuhnya, masukkan 3/4 cawan susu pekat manis. Tahap manis ni dah just nice je. Customer Umi semua cakap tak manis sangat. Rasa balance sikit. Kemudian masukkan 1 cawan Milo atau Vico. Masukkan setengah cawan menggunung serbuk koko. Umi guna serbuk koko yang premium. Lebih sedap rasa kek batik. Berbanding guna serbuk koko yang local brand tu. Gaul laju-laju pakai whisk. Bagi Milo dan serbuk koko sebati dan hilang ketul-ketul. Barulah masukkan 3/4 cawan susu segar full cream. Atau boleh guna susu cair. Terus gaul je. Gunakan api yang perlahan dan sentiasa digaul. Untuk elakkan coklat tu rasa pahit. Jadi kena sentiasa gunakan api perlahan. Kemudian untuk naikkan aroma wangi dan enhance rasa kek batik ni, letakkan setengah sudu kecil serbuk kopi. Umi guna brew coffee. Kemudian masukkan 1/4 sudu kecil garam sebab Umi guna unsalted pure butter kan. Kalau guna butter yang dah bergaram, tak perlu add on garam ni lagi dah. Gaul je bagi sebati dan hilang ketul-ketul dan adunan jadi likat sedikit gini. Matikan api dapur dahulu, biarkan dalam 2 ke 3 minit. Barulah masukkan biskut Mary yang telah pun dipatah-patahkan. Terus gaul sebati. Bagi biskut bersalut sebati bersama kuah. Gaul kaup dari dasar-dasar kuali tu. Bawa naik ke atas. Loyang Umi gunakan saiz 8 inci. 8x8x4 yang telah pun dialas dengan parchment paper. Masukkan adunan kek batik tadi yang masih lagi suam-suam gitu. Kemudian ratakan di keseluruhan loyang. Pastikan anda padat-padatkan, tekan-tekan bagi betul-betul padat dan merata supaya bila kita potong nanti kek tak mudah jatuh. Bila betul-betul bahagian bawah ni padat elok, cantik dan kemas je bila dipotong. Bersihkan bahagian tepi-tepi penjuru loyang. Kemudian Umi akan sejukkan seketika dalam 10 minit. Sementara tu jom buat layer cheese. Dalam mangkuk kecil masukkan sedikit air panas. Kemudian mangkuk besar di atasnya tu masukkan 3/4 sudu besar gelatin halal. Tambahkan 2 sudu besar air yang betul-betul panas. Terus gaulkan bagi hilang ketul-ketul pada gelatin tersebut. Okey, dah hilang gitu, boleh ketepikan dahulu. Sediakan 1 mangkuk besar. Masukkan 300 gram cream cheese tatura. Pastikan cream cheese berada di suhu bilik supaya mudah disebatikan nanti. Tambahkan 1 sudu kecil creamy vanilla essence dan 1/4 cawan susu pekat manis. Manis ni dah just nice je, balance cukup rasa. Gelatin ni sepatutnya masukkan selepas cream cheese di mix sehingga sebati. Ni Umi dah tersilap sikit. Jadi bila Umi beat tu adunan ada sedikit berketul. Sebab cream cheese ni masih lagi sejuk. Jadi pastikan cream cheese tu berada di suhu bilik barulah di beat. Dalam bekas lain timbang 130 gram dairy whipping cream. Beat dalam keadaan yang masih lagi sejuk. Dan beat tu jangan terlalu lama sangat. Cukup sekadar stiff beat. Terus matikan. Sebab kalau di beat terlalu lama dia akan mencair. Okey, kemudian masukkan di dalam adunan cream cheese tadi. Bila anda beat asing-asing, barulah adunan kita akan nampak lebih gebu, lebih pekat, lebih kental macam ni. Adunan cheese dan whipped cream ni anda kaup balik sahaja, tak perlu gunakan mixer. Kaup balik sehinggalah betul-betul sebati. Kemudian tuangkan di atas layer kek batik. Untuk layer kedua ni, jika anda suka rasa cheesy yang lebih, anda boleh je tebalkan. Lebihkan penggunaan cream cheese. Ratakan bagi betul-betul merata dan sebati, hentak-hentakkan sedikit. Kemudian ratakan gunakan spatula macam tu. Kemudian bahagian tepi-tepi tu bersihkan guna tisu. Okey, dah siap. Umi akan setkan sekejap dalam peti sejuk lebih kurang 30 minit.
Untuk layer ketiga iaitu coklat ganache, Umi akan masak guna kaedah double boil. Panaskan 200 gram dairy whipping cream. Pastikan whipping cream tu dah betul-betul panas, barulah dimatikan api dapur dan masukkan 250 gram dark chocolate coin balls. Pastikan api dapur ditutup, barulah masuk coklat untuk elak coklat tu overheat dan rosak. Biarkan coklat cair sepenuhnya, barulah masukkan 10 gram butter. Tips bagi ganache cantik berkilat, untuk setiap 100 gram whipping cream guna 5 gram butter sahaja. Okey, dah siap ganache ni, bagi suam seketika dalam 5 minit. Kemudian layer cheese tadi garik-garikkan guna garfu supaya melekat elok nanti dengan ganache. Perlahan-lahan gunakan spatula, tuangkan ganache di bahagian atasnya. Untuk ratakan ganache, cukup sekadar angkat loyang, alihkan ke kiri ke kanan gitu. Kemudian hentakkan sedikit loyang, bagi bubble tu naik ke atas dan pecah. Kemudian gunakan pencungkil gigi untuk pecahkan bubble-bubble yang ada. Umi akan sejukkan semalaman bagi kek batik ni betul-betul mengeras dan set elok, barulah keluarkan dari loyang. Jika kek batik ni anda keraskan semalaman, insya-Allah mudah je, nampak tak? Kita nak keluarkan kek dari loyang dan parchment paper tu pun senang nak buka. Alihkan di atas satu papan kek untuk Umi trim bahagian tepi-tepi kek ni, bagi nampak cantik dan kemas. Bersihkan guna tisu baki-baki sisa-sisa yang masih ada tu dan potongkan guna pisau yang panjang, dan pastikan setiap kali potong anda panaskan dahulu pisau dan bersihkan supaya setiap kali pemotongan anda dapat potongan yang cantik dan kemas. Dia tak ganggu layer cheese tu dan nampak cantik gitu. Siap dah. Bahagian atas tu nak hiaskan dengan apa-apa pun, ikutlah anda. Sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Nampak sedap sangat kan? Jom cuba. Jangan lupa follow Umi. Assalamualaikum. Bye.